Tuan-puan pernah tak setiap kali gaji masuk, baru seminggu dah tertanya-tanya, duit pergi mana? Kalau gaji makin naik, kenapa simpanan masih tak naik? Saya nak berkongsi satu prinsip yang betul ubah cara saya urus duit. Dulu saya pun fikir, kalau ada duit lebih, barulah saya menyimpan. Tapi tuan-puan, realitinya dari gaji RM2,500 naik kepada RM5,000, naik lagi RM8,000, rasa duit tu tetap tak cukup. Sampailah saya sedar, masalahnya bukan pendapatan, tapi masalahnya adalah keutamaan. Hari gaji, kita bayar kereta, bayar rumah, bayar bil, belanja sana sini. Kalau ada baki, baru nak simpan. Hakikatnya tuan-puan, baki tu hampir tak pernah wujud. Jadi saya ubah satu perkara. Apa yang saya buat, bila gaji masuk, potong dulu sekurang-kurangnya 10% untuk simpanan. Lepas tu, barulah berbelanja dengan baki yang ada. Ramai akan kata, macam mana nak simpan? Duit pun dah tak cukup. Sebenarnya, kalau kita simpan, mungkin duit belanja terasa sempit. Tapi, kalau kita tak simpan, beberapa tahun lagi, hidup kita tetap sempit. Cuma bezanya, tiada simpanan langsung. Saya teringat satu ayat ni, bukan pendapatan yang menentukan kekayaan, tapi beberapa banyak yang tuan-puan berjaya simpan. Mulakanlah walau sedikit, yang penting konsisten. Kalau tuan-puan setuju dengan prinsip simpan dulu baru belanja, tulis simpan di ruang komen. Follow saya untuk lebih banyak tips membina keuangan yang lebih stabil dan masa depan yang lebih tenang. Nak mula simpan emas, boleh rujuk pin post video saya cara bermula. Kurang daripada 5 minit, tuan-puan dah boleh menyimpan emas. Emas adalah saving.